Hai, saya Mr. Liu sini. Mari kita tengok form 2 matematik bab 3 rumus algebra. So, rumus algebra kali ini ialah nak cari nilai B apabila C sama dengan 4. So, apa yang you kena buat ialah langkah pertama ialah gantikan nilai masuk ke dalam. So, kalau dikata C sama dengan 4, kita akan gantikan C kat sini menjadi 4. Tiap-tiap kali masa you ganti, ingat kena letak kurungan. Ganti 4 ke dalam, letak dalam kurungan. Sekarang nak cari nilai P pula. Nak cari nilai B, apa yang you kena buat? Selesaikan sini dahulu. You akan dapat 36 kat sini. Punca 36, dapatlah jawapan 6. So, sini sudah settle. So, kat sini tiada perubahan. So, sekarang kita nak continue nak cari nilai B. Untuk cari nilai B, apa yang you kena buat ialah, kalau sini 2, pindah ke atas jadi darab. Darab mendapat 2. Belas, settle. Lepas tu B kuasa 2 sama dengan 3. Lepas tu nak cari nilai B. So, tolak 3, pindah sana jadi tambah 3. Tambah 3 dapat 15. Lepas tu kuasa 2 pula pindah. Kalau you pindah kuasa 2, dia akan dapat punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2 B. Dapatlah jawapan dalam perpuluhan. Atau maintain macam ni saja. Siap. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.